doktor boleh share pengalaman, tak kisah dalam bidang dentistry ataupun dalam in your life, pengalaman yang tak boleh lupa. Sama ada pengalaman sedih, pengalaman susah, kelakar ataupun seram. Dr. Yana, ada cerita hantu ke kat klinik? Alhamdulillah kat klinik saya je tak pernah kena. Oh, yang lain semua kena ke? I think most of klinik kot. I tak tahu tapi sebab tengok episod pertama podcast Dr. Anis, ada kisah seram juga kat klinik lain. So I think macam even kat government pun pernah je dengar benda-benda tu kan. Because of course lah kita ada darah kan yang kita simpan kalau dalam clinical waste ke apa. Benda-benda macam jin-jin ni sukalah kan. Tapi Alhamdulillah tak adalah seram ke arah mistik-mistik tu for me. Even tak pernah lagi nampak susuk tu semua. Tak pernah. Tapi macam seram yang nak kena saman tu adalah juga. Seram-seram yang macam, tapi it's for me tak adalah something yang challenging yang ke arah patient tu. Alhamdulillah boleh manage lagi lah. Pengalaman sedih dia banyak sangat pengalaman, dia jadi macam mana satu nak pilih. Tapi macam, tapi ni bukan kat private lah. I pernah treat orang gila. So I macam gila macam mana tu? Basically kita dah tahu dia tu patient PSY. Dia ada sebab hari tu on the day of I kerja dekat attachment dekat masa tu awal-awal lah kerja kan, budak-budak baru nak start kerja, attachment dengan restoratif, pakar restoratif, dan pakar tu cakap patient ni memang skizo lah. Skizo ni memang dia gila lah sebenarnya kan, tapi dia on medicine, maksudnya dia tak adalah duduk kat Tanjung Rombontan ke apa ke, cumanya dia dah stable lah sepatutnya, dan dia nak tampal. Selamanya dia buat dengan pakar resto tu, tapi because dia just nak tampal saja, pakar tu bagilah dekat kita kan, sekadar just nak review, nak tengok ada apa masalah lain ke kan. Lepas tu dia masa I baru start je nak suruh dia buka mulut, tiba-tiba dia mengamuk. Dia mengamuk yang macam I ni tengah buat benda yang begitu besar lah kat dia kan. You jangan sentuh tangan I. Kat mulut I. Macam dia macam mengamuk yang tiba-tiba. Lelaki perempuan? Lelaki. Oh, lelaki. I macam tergamam kat situ. I macam, lepas tu dia macam lebih kurang mengamuk yang macam orang gila mengamuk lah kan. Macam satu klinik kecoh lah. Semua orang datang lah kiranya. Apa yang Dr. Yana buat ni? Apa yang dia tengah buat ni kan? So macam it's like macam I tengah buat benda buruk kat dia. Dia kata, doktor buat ni. Maksudnya I pun tak ingat lah dia punya dialog kan. Tapi it's like macam something yang I macam, sebab mungkin baru kerja, so dia macam tertanam lagi dalam pemikiran I ni. Tapi I tak stop apa-apa Exactly. Itu dah jadi trauma ke? Trauma. Tapi macam menangis lah juga masa tu kan. Macam trauma, macam menggigil. I macam tiba-tiba shaky kan. So macam sebab benda tu bukan kita expect. Sebab kita expect kita buat treatment patient buka mulut and kita buat treatment. Tapi tiba-tiba dia mengamuk. Dia macam, itulah kot pengalaman yang macam something tak boleh dilupakan. Tak boleh dilupakan. Okay, macam mana pula Dr. Alisa? Actually kalau cerita sedih banyak. Sebab dekat my clinic memang kita fokus on smile makeover. Daripada gigi yang tak berapa kita jadikan sangat So saya boleh share, maybe there's a few stories tapi yang memang sampai sekarang memang tak akan lupa. Adalah memang patient ni datang, keadaan gigi dia memang dia ada crossbite, maksud gigi silang. Lepas tu gigi punya shape pun bentuk uneven. Dia bila nak ambil gambar kan kita akan ambil gambar sebelum. Minta senyum, tak reti senyum. And dia cakap, cuba senyum. And dia memang tak boleh senyum. So dia kata like tak pernah senyum kan, like, dia memang tak senyum. Like kalau ambil gambar pun muka macam tu je. And so saya macam tak apa, cuba je. So dia pun macam cuba. Okay, so what treatment I did adalah kita buat rawatan clear aligner and then kita buat veneers untuk dia. Automatically after boleh senyum. Like for me macam bila nak ambil tu terus, so saya rasa memang gigi ni kalau you confident dengan your senyuman automatically memang boleh. Betul. So
memang kita tengok life changing lah. Mungkin sebelum ni dia macam insecure nak find life partner kan. InsyaAllah lepas ni no problem lah. Betul, sebab macam benda tu juga efek kita nak cari kerja kan. And then dentistry ni it's not even kita baiki sahaja gigi dia, it's melibatkan emotion juga. Ya, Betul. Memang itulah I pun pernah juga experience yang macam tu. Jadi kita rasa yelah Kita sangat- tengok before and after tu macam kita orang sebab kan. Macam happy tengok dia orang punya. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avisina. Saya daripada Klinik Pergigian Avisina. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avisina Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avisina.